وسلم. الفاتحة. إن شاء الله 35 33 إن شاء الله. Good morning. Hungry? الخيرات لا إله إلا الله
فيها للسقم دواء فيها للضعف قوة هي كلمات التقوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله هي شفاء الصدور هي نور على نور ذكر ربك الغفور لا إله إلا الله هي النعمة العظمى هي المقام الأسمى ليس طرق الآلام لا إله إلا الله هي شفاء العلاج فيها إصلاح الخلال فاذكر لا تخشى الملال لا إله إلا الله لازموها يا إخوان نوروا بها الجنان إن مفتاح الجنان لا إله إلا الله لازموها بالأسحار والعشي والإبكار تستمد من أنوار لا إله إلا الله نوروا بها القلوب محصوا بها الذنوب إن أعظم المطلوب لا إله إلا الله هي الرحمة الكبرى في الدنيا وفي الأخرى على الأذكار أجرا لا إله إلا الله لا تغفل عنها ولا تترك تنزيه المولى إن المثل الأعلى لا إله إلا الله حافظوا على الأوقات داوموا على الطاعات تنجيكم من الآفات لا إله إلا الله يقارنها الإقرار برسالة المختار من حبانا من أنوار لا إله إلا الله خير الخلق عند الله صاحب العز والجاه خاتم رسل الإله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما مما عندك يا رب العالمين واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة ذكية وإياك نستعين وبك العون يا رب العالمين سر الفاتحة
افتتحنا مجلسنا هذا الصباح بلا إله إلا الله، فعلينا أن نفهم ونعي هذه الكلمة، لأن لا معنى للعلاقة مع الله دون الفهم عن ألفاظ هذه العلاقة مع الله عز وجل. تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Syekh memulakan pengajian pada pagi ini dengan mendoakan kepada kita semua, semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan mengajarkan kepada kita apa yang tidak kita ketahui dan hanya kabul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Syekh menyebutkan bahawasanya kita membuka majlis kita pada pagi ini dengan qasidah La ilaha illallah, di mana lafaz ini hendaklah kita fahami, hendaklah kita sedari akan maknanya, kerana lafaz ini mengandungi makna hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak memahaminya, maka tidak adalah artinya hubungan kita dengan Allah. حديثنا اليوم حديث قلوب، أريد أن قلوبكم تكون حاضرة ليس عقولكم فقط. Maka perbicaraan kita pada pagi ini adalah bicara tentang hati, yang mana Syekh meminta kepada sekalian dari kita yang hadir untuk hadir bersama hatinya, janganlah sekadar akal yang ada di sini. لأن عقل يفكر دون قلب حاضر لن يأتي بنتيجة. Kerana akal yang mampu berfikir tetapi tidak dihadirkan dengan hati tidak akan memberikan apa-apa natijah. العقل يتغير كل لحظة بآلاف الاتجاه، أما القلب شعوره اتجاه واحد لا يتغير ولا يتبدل. Kerana apa? Kerana akal ini sifatnya boleh bertukar-tukar, boleh berubah-ubah pada ribuan arah, akan tetapi hati ketika mana dia tahu apa yang diinginkan, maka dia hanya menghadap tetap kepada satu arah. ما معنى لا إله إلا الله؟ ما معنى؟ سؤال. Jadi soalan yang Syekh tanyakan kepada kita, apakah yang diartikan dengan kalimah La ilaha illallah? Tidak ada Tuhan yang selayaknya kita sembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. بمعنى لا معبود ولا موجود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، فالله لا يتكرر ولا يتجدد ولا يتقادم ولا يتجدد ولا يتقادم. Maka dengan arti apa dia? La mawjud, tidak ada yang wujud dengan sebenar-benar wujud melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak adalah tempat untuk kita menghambakan diri. Tidak ada yang menjadi sembahan melainkan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan ada lagi yang sepertinya, yang mengulangi sifatnya ataupun yang akan mendatangi seperti mana dirinya. فالمحبوب محبوب قديما وحديثا أزلا وأبدا، فالحب لا يتغير، ويتغير أصبح نفاق. Maka sifat sang kekasih kita itu adalah qadim, yang sedia ada, yang sedia ada, azali, azalan. Maka cinta itu sifat, ketika cinta kepada al-mahbub yang dengan sifat yang qadim ini, maka cinta itu sendiri adalah cinta yang tidak sepatutnya berubah-ubah. Sedia ada hubungan cinta itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika sifat cinta itu berubah-ubah, maka ia bukan lagi cinta tapi satu kemunafikan. أنت أيها المخلوق في عالمك الأزلي قبل أن يبرزك الله إلى الوجود التكليف الذي نحن فيه، أقررت بهذه العلاقة باختيارك دون إجبار، روحك أقرت لربها بهذا دون أن تجبر. Maka ketika kita berada di alam azali, sebelum kita dizahirkan ke alam perwujudan di dunia ini, maka kita pada saat roh kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita telah memperakui akan satu hakikat yang mana tidak ada paksaan kepada roh kita untuk memperakui hal tersebut. لماذا لما أبرزت إلى عالم التكليف الدنيوي والامتحان تنكرت لهذا الإقرار الذي أقرت به بحالها في عالمه الغيبي الأول؟ Akan tetapi kenapa di saat kita dizahirkan ke alam kewujudan di dunia ini, kita mengingkari, kita melupakan, ataupun seolah-olah kita tidak pernah menyatakan pengakuan yang telah dilakukan oleh roh kita di alam azali? السؤال الأزل الحالي وليس اللفظ اللساني. في عالم الحال، الحال يتكلم وليس اللسان. ألست بربكم؟ سؤال بنص قرآن. أجابت النفس والروح البشرية قبل التكليف بلى. ما معنى بلى؟ نعم.
أنت أقرر وهو طالبك بدليل إقرارك، أليس حقا؟ ادعيت له المحبة فقال لك أبلغ بيني محبتك. Jadi ketika kita di alam azali, bukan lisan kita yang berbicara, tapi hal. Yang maknanya keadaan kita ketika itu membicarakan ataupun memperakui bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Rabb kita, iaitu kekasih yang kita cintai. Maka Allah telah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Maka kita sebelum dizahirkan ke alam taklif ini, kita menyebut bala. Maknanya bukan dengan lisan, tapi keadaan, perihal keadaan kita ketika itu mengakui bahawasanya Allah SWT adalah Rabb kita. Maka Allah ingin melihat bukti daripada kalam kita ini, maka kita dizahirkan ke alam kewujudan, dan dia meminta kepada kita atas apa yang telah kita ikrarkan. Dia menuntut kita atas janji kita di alam azali. Maka bukankah ini adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala? Huwa lamma abrazaka min adam la wujud ila wujud ضمن لك كل ما في هذا الوجود ولم يطالبك شيء من الدنيا وما فيها، طالب بشيء واحد، بالوفاء بما قلته أنت، وأعطاك ضمان كل هذه الحياة وأن لا تنشغل بها عنه، فانشغلت بها عنه ونسيته وانشغلت بما ضمن لك. أليس هذا دليل غفلة عن محبوبه؟ Maka pada saat Allah Subhanahu Wa Taala menzahirkan engkau ke alam kewujudan ini, Allah telah menjamin bagimu akan segala sesuatu pada alam kewujudan ini. Ya, bahkan Allah tidak meminta daripadamu satu apapun yang tentang dunia yang telah dijamin untukmu. Akan tetapi Allah hanya meminta kepadamu satu perkara, iaitu kesetiaan terhadap apa yang telah engkau ikrarkan di alam azali. Namun di saat engkau dizahirkan ke alam kewujudan ini, ya, engkau menyibukkan dengan dirimu dengan hal yang telah dijamin, dan engkau lupakan kesetiaan janjimu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah ini bukti bahawasanya engkau telah jauh lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala? الضمانات الذي أعطاها الله إياها دون أن تطلبها أنت، هو أعطاك إياها تبرعا وتفضلا ومنة. Bahkan ketika Allah menjamin segala bentuk rezekimu, ya, di alam kewujudan ini, bukanlah permintaan daripadamu, bahkan dia memberi kepadamu secara sukarela. Itu adalah tanda kurniaan dan kepemurahan daripadanya. واحدة واحدة نعد. أولا الرزق كي لا تنشغل بالأرزاق ضمن لك وقال وفي السماء رزقكم وما توعدون. هذه ضمن الأولى اللي انت مشغول فيها ليل مع النهار وما بتشبع. نعم. Maka mari kita perhatikan dan hitung satu persatu apakah jaminan-jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah rezekimu, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menjaminkan rezekimu agar engkau tidak disibukkan dengan rezeki ataupun dengan kurniaan-kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah berfirman dengan maksud daripada ayatnya, dan di langit itulah rezeki kalian dan apa yang telah dijanjikan untuk kalian. Akan tetapi dengan segala jaminan ini, engkau masih sahaja menyibukkan dirimu sepanjang siang dan malam, bahkan engkau tidak puas dengan rezeki yang telah Allah berikan kepadamu. أعطوني إنسان واحد ذكر قبل الأنثى والأنثى قبل الذكر، إن أعطي شيء اكتفى به إلا ويريد زيادة. Saya kata, cubalah kita lihat lelaki dan perempuan tanpa terkecuali. Ketika diberikan kepada kita satu perkara, apakah mudah untuk merasa cukup ataupun nak ditambahkan lagi dan lagi? تعطيك 100 بدك 200، تعطيك 200 بدك 400، تعطيك بدك 1000، ما بتخلص. ست نفوس. Jadi ketika kita bertuhankan nafsu, ketika dikuasai oleh hawa nafsu kita, maka ketika diberi 200, 400, ini lagi 1000, dan itu tidak berkesudahan. Kenapa? Kerana nafsu. والمضحك المبكي في الإنسان الطائع الغافل عن محبوبه أنه لا يأخذ أكثر من حاجته، وكل زائد فائض عنده ليس محتاج إليه وهو مشغول. Bahkan kata Syekh, هذا علم الجنون ولا لا؟ bahkan kata Syekh, perkara yang membuatkan sepatutnya kita tu ketawa dan menangis dalam satu waktu yang sama, tidak kisah kepada orang yang daripada orang yang taat ataupun lalai daripada Allah SWT, bahawasanya kita itu tidak akan dapat mengambil melainkan apa yang sesuai keperluan kita. Akan tetapi kita meminta yang tambah itu, yang ditambah itu adalah satu yang tidak kita perlukan, dan kita sibuk dengan hal-hal yang kita
inginkan tambahan daripada Allah SWT yang melebihi keperluan kita. سنضرب أمثلة عملية حتى نفهم. الآن الفريج البراد مليان طعام، هل تستطيع تأكل أكثر من حاجة معدتك؟ كل البراد ما إلك عم تكون ثلاث أرباعه اليوم. Jadi kata saya bagi contoh makanan yang dijual di luar-luar, beribu-ribu jenis makanan, kita sampai tak terhitung jenis-jenis makanan. Tapi apakah perut kita mampu untuk makan lebih daripada keperluan kita? Tak, kita hanya akan makan apa yang sesuai dengan keperluan kita. Bahkan akhirnya kita buang balik makanan yang telah kita makan. أنت اللباس الذي عليك هل تستطيع أن تلبس أكثر من ثوب واحد؟ وكل بالخزانة يتقادم الزمن عليهم وبتكبهم وبتبخششهم ولا بتستعملهم ومشغول بالموديل وبالسنة وبالجديد وبالقديم. Bahkan kita saat kita pakai pakaian hari ini, apakah kita mampu untuk pakai lebih daripada apa yang kita pakai saat ini? Tapi kita disibukkan dengan dan bahkan kata Syekh, dalam almari kita tu penuh lagi pakaian yang kita tak terguna, tapi kita sibuk pula beli model-model pakaian. صح. إذا مخطئ صلحوا لي، إذا أنا مخطئ صلحوا، مش النساء الرجال كذلك. نعم العب حتى لا يفهم الكلام غلط. نعم. لا أنا أعرف وهذه حقيقة. هناك ألبسة لم نلبسها وبتفنى في الخزانة، يقولوا لك شو بدك شيء جديد، لكن اللي عندهم منه خلصانين منه، ارحموني. تفضل. Jadi saya kata pada kita itulah contoh perjalanan kehidupan kita seharian. Pakaian kita yang dalam almari pun kadang-kadang kita tak terpakai. Dan saya tak tuju ni bersama-sama semua. Kata saya semua umum, lelaki perempuan sama saja. Dan kita minta lebih lagi, sibuk lagi dengan pakaian-pakaian yang baru. الخزانة لا تقفل من كثرة الثياب، وهناك ثياب ما زال بالأوراق لم تفتح. بعد ما تقولوا لي جيب، أنا شو بدي جيب؟ هالجسم ماذا يتحمل؟ Jadi ibarat dia kata Syekh, almari tu sampai tak boleh nak tutup dah kerana penuh pakaian. Tapi bahkan dalam almari tu ada lagi pakaian masih dalam plastik baru yang tak buka. Kemudian kita nak cari lagi pakaiannya baru. لك أحذية ما بتلبسها بالمرة وحطتها ديكور في البيت بعضها. Sama juga lah macam kasut. Kasut ni kadang pakai sekali je, lepas tu letak simpan tarak, cari kasut lain pula. ماذا سماها الله كل هذه الأشياء؟ متاع الحياة الدنيا. ما معنى ذلك؟ غفلتك عن ربك لدنياك. Jadi apa yang Allah SWT namakan dengan semua kita kisah pakaian kita pasal kasut dan sebagainya itulah yang disebutkan sementaranya, perhiasan kehidupan dunia yang sementara, kenikmatan hidup dunia yang sementara. سماها متاع الحياة الدنيا. لماذا الدنيا؟ أي لا قيمة لها، وأنت مشغول بما لا قيمة له ونسيت ما أنت من أجله وجدت، وهو صدق محبتك لربك. Maka kata Syekh tu, kenapa dinamakan mata'ul hayat di dunia? Kenapa dikatakan keseronokan kehidupan di dunia? Dunia ini adalah menunjukkan satu benda yang rendah. Kerana dani akhirat rendah, yang terhina, maka seolah benda-benda yang kita sibukkan ini adalah benda yang tidak ada nilainya. Tapi kita lupa apakah tujuan daripada wujudnya kita di muka bumi ini yang membuatkan kita bernilai sebagai manusia, iaitu ketika mana kita memiliki kejujuran dalam hubungan, dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. ما هي علامة صدق المحبة؟ هذا السؤال. Kemudian persoalan yang saya datangkan kepada kita, apakah tandanya kejujuran dalam mahabbah? الجواب أعطوني إياه. ليديز ما شاء الله أنتم حساسين بهذا الموضوع. Saya kata cuba kita para akhwat ni bagi jawapan, sebab kita ni lebih tinggi lagi sensitivity kita. ما هي علامة صدق المحبة؟ Apakah tandanya sidik, kejujuran dalam mahabbah, kejujuran dalam cinta? ما في جواب؟ Ada jawapan Syekh? لا حياء في الدين، تكلموا. Tak ada sepatutnya tak boleh malu dalam agama. اتباع المحبوب، طاعة المحبوب. الاتباع والطاعة نتيجة. معمول العلامة. Saya kata bila kita ada cinta,
ikut taat tu adalah natijah hasil daripada cinta kita tu. Syekh kata apa dia tanda petunjuk yang seorang tu memiliki sedik mahabbah. Rasa ingat. Setiap masa ingat. Ishtaq yani daiman ishtiyaq ila al-mahbub, zikr al-mahbub. Al-Ridha. Ar-ridha. La yaltafi ila al-ghair. 10/10. رايك رايك عدم انشغال المحبوب بغير محبوبه. Jadi betulnya jawapan tadi, iaitu tidak pernah memandang lagi kepada yang lain, iaitu apa dia? Adam al-insyghal, tidak ada lagi kesibukan dengan selain daripada yang dicintainya. وهذا عند أهل المحبة يسموه فناء المحب بمن يحب. Dan ini yang dinamakan oleh ahli mahabbah, iaitu fana, leburnya diri di dalam penyaksian terhadap sang kekasihnya. كل الوجود صور عنده والحقيقة واحدة محبوبه. Jadi seluruh wujud yang ada di sekelilingnya ini hanyalah gambaran fizik sahaja, akan tetapi hakikat yang disaksikan semata-mata kekasihnya, iaitu Allah. من هنا يكتشف ويتضح لهذا المحب أن ما من حركة ولا سكون في هذا الوجود إلا بمراد محبوبه. Jadi akan terlihat kepada orang yang memiliki sedik mahabbah ini bahawasanya tidak adalah gerakan ataupun diam di dalam kewujudan ini, melainkan di sana adanya sang kekasih yang menggerakkan dan mendiamkan. فإذا وصل إلى هذه الحالة من صدق المحبة مع الله يستحيل أن يسأل لماذا، لأنه يعرف حكمة المحبوب فيه. Maka jika kita telah sampai kepada peringkat kejujuran yang benar dalam kecintaan ini, iaitu ketika tak ada lagi kesibukan, sentiasa menyaksikan Allah sebagai pelakunya, maka tidak akan pernah lagi ada persoalan kenapa yang datang kepada kita pada setiap takdir yang Allah berjalankan untuk kita. فإن أعطاه شكر وإن منعه شكر. Ketika kita diberikan kurniaan, kita bersyukur, bahkan ketika dihalang kita daripada apa yang kita inginkan, kita tetap bersyukur. لماذا يشكر في الحالتين؟ هذا مفهوم المحبة، لأن يعرف محبوبه له حكمة في أي شيء وعمل معه. الله حكيم بمن يحب. Kenapa orang yang ada sedik mahabbah ini mampu bersyukur pada dua keadaan yang saling berlawanan? Kerana dia melihat bahawasanya ada hikmah daripada sang kekasihnya yang datang daripada kekasih Al-Hakim yang maha bijaksana dan penuh hikmah dalam setiap kejadian yang berlaku. سأضرب مثال عقلي بسيط. نحن المخلوقين فيما بيننا، إذا أنت حريص على ابنك أو بنتك، هل تعطيها كل ما تطلبه منك أو تعطيه؟ لأن إذا أعطيتها كل ما تطلبه تفسدها، بعدين بيجي أنت بتدمرها أو بتدمره. فمنعك عن ابنك بخل أم لحكمة؟ فافهم. Maka Syekh ingin beri kita satu contoh dalam hubungan kita sesama makhluk, sesama manusia, untuk kita faham bagaimana alaqah kita kepada Allah SWT ataupun cara Allah berinteraksi dengan kita. Ketika kita sayang pada anak kita, tak kisah anak lelaki, anak perempuan, maka apakah kita akan beri semua yang dia nak? Pastilah tidak. Kenapa? Kerana ada ketika kita halang satu perkara itu bukan kerana kita bakhil, ikut dengan anak kita, tapi kerana kita nak menjaga anak kita daripada satu benda yang boleh merosakkan dirinya. Maka fahamkanlah hakikatnya. كم من نعمة جاءتك في صورتها نعمة وفي حقيقتها بلاء وضياع لك. Berapa banyak nikmat yang kita pada zahirnya kita sangkakan dia adalah nikmat, dan pada penghujungnya kita ketahui bahawasanya dia adalah satu benda yang merosakkan kita, beri musibah ataupun menyingkirkan kehidupan kita. سؤال: ما أصعب شيء على المحبوب مش على المحب، على المحبوب ما أصعب شيء. Jadi kata Syekh, soalan yang Syekh nak tanya kepada kita, apakah benda yang paling berat bagi seorang, bagi al-mahbub, bagi yang dicintai, bagi Allah SWT? ما أصعب شيء. Itu muhib, bukan mahbub. Syekh tanya tentang mahbub. Saya tanya tentang Allah. Apakah benda yang paling sukar, maknanya paling berat ألم bagi شيء Allah? وأعذب يعني عذاب للمحبوب وألم ما هو؟
Ini ketika kita tu dicintai ataupun Allah SWT Al-Mahbub ni dengan Allah lah sebenarnya. Tapi apakah benda yang paling sukar? Apakah benda yang paling kita kata mendatangkan rasa pedih pada yang dicintai? Al-Ghaflah. أنت بتسميها غفلة، مش غفلة. ما في غفلة أصلا. طالما في حياة في حياة، كيف غفلة؟ غفلة عن ما في حياة. ما في غفلة. Tak ada lagi sebab dalam mahabbah tak ada darah yang berkaitan dengan lain tu tak ada. Kalau cinta dia berjauh. يعني الحب من طرف واحد. cinta tak berbalas الحب من طرف. أصعب شيء على المحبوب انشغال محبوبه عنه. أألم شيء اسمها خيانة. ولا نحن البشر لا نقبلها فيما بيننا، فكيف بالله عز وجل؟ ندعي محبته ومجبورين عنه. أي كذب هذا؟ نعم. Jadi kata Syekh, benda yang paling sukar untuk diterima oleh kekasih itu adalah ketika mana yang mendakwa cinta kepadanya itu sibuk dengan selain daripada yang dicintai. Maknanya kita dakwa kita cinta kepada Allah tapi kita sibuk dengan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu kalau berlaku sesama kita, sama manusia pun kita tak boleh terima orang kata sayang pada kita tapi memandang pada yang lain. Maka bagaimana kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita lakukan hal ini, dan ini dinamakan satu khianat, pengkhianatan. الله محبوبك ضمن لك كل شيء وطالبك بشيء واحد، فتركت وانشغلت عما طلبك به وانشغلت بما ضمن لك. هذه أليس عين العمى والغفلة؟ Jadi kata Syekh, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjaminkan segala pemberiannya kepada kita. Allah berikan segala-galanya kepada kita dan Allah hanya meminta kepada kita satu perkara. Dan dalam waktu yang sama, kita disibukkan dengan hal-hal yang telah dijamin untuk kita dan kita lupakan apa yang dituntut oleh Allah SWT daripada diri kita. Bukankah ini tandanya kita sedang dalam keadaan yang buta dan gila yang sebenar-benarnya? سنذكر لكم الضمانات لنرى كم نحن مشغولون بها وهي مضمونة لنا، ونذكر ما طلب منا ونحن مشغولين عما طلب منا. Jadi Syekh menyambung balik perbahasan kita tadi kembali kepada Syekh akan menyebutkan satu persatu yang Allah telah jaminkan untuk kita dan kita sibuk dengannya tapi kita lupakan apa yang Allah SWT inginkan daripada diri kita. Allah أبرزك لهذا الوجود بمراده أم بمرادك؟ Maka Syekh tanya kepada kita, ketika Allah zahirkan kita ke alam kewujudan ini, apakah menurut keinginan Allah ataupun atas keinginan diri kita? وعندما ترجع إليه ترجع بمرادك أم بمراده؟ Demikian juga ketika kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka apakah kita kembali kepada Allah itu atas keinginan kita ataupun keinginan Allah Subhanahu Wa Taala? ما الجواب؟ Apa dia jawapannya? فإذا بروزك للوجود من عالمه الأزلي ورجوعك إليه في عالمه الأزلي بمعنى روحك بمراده، فما بينهما أي شيء لك منه كله منه. Maka ketika Allah telah menzahirkan kita ke alam kewujudan ini adalah atas keinginannya, dan ketika kita kembali kepada Allah SWT di alam azali nanti, maknanya roh kita kembali pada Allah, itu juga adalah tertakluk atas keinginannya. Maka sebenarnya di antara permulaan dan pengakhiran kehidupan kita di dunia ini, apa sahaja yang sebenarnya betul-betul menjadi milik kita? السؤال عمرك ثابت أم متغير؟ Syekh tanya kepada kita persoalan, umur kita, apakah dia satu yang kekal ataupun berubah-ubah? ما الجواب؟ Apa dia jawapannya? متغير. Mutaghayyir. الرزق ثابت ولا متغير؟ Itu juga rezeki, tetap ataupun berubah-ubah. السعادة تتغير وتتبدل أو لا؟ Kebahagiaan yang kita rasakan, bukankah dia bertukar-tukar, berganti-ganti? الأحزان والأوهام تتغير وتتبدل أم لا؟ Demikian juga kesedihan yang kita lalui dalam hidup ini, bukankah dia satu yang datang dan pergi? كل ما أنت فيه متغير ومتعلق فيه هذه عين الغفلة. Jadi kata Syekh, semua yang kita ada, yang kita nampak tu kita ada adalah sifat yang berubah-ubah. Dalam waktu yang sama kita gantungkan pengharapan hati kita kepada hal yang berubah-ubah. Bukankah ini tandanya kelalaian kita daripada Allah SWT? لأن كل متغير ليس بحقيقة. Ketahuilah bahawasanya semua yang berubah-ubah itu bukanlah benda yang hakiki. الحقيقة لا تتغير، الحقيقة واحدة
صدق عبوديتك ومحبتك لله، ليس بالركوع والسجود، لا، اتجاه قلبك. Maka satu perkara yang tidak berubah yang hakiki, iaitu ketika engkau memiliki sebenar-benar kejujuran dalam pengabdianmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah jujurnya pengabdian itu pada rukuk dan sujudmu, akan tetapi pada hati, bagaimana di arah mana hatimu menghadap. Maka di situlah engkau akan menemukan kejujuran dalam mahabbah kepada Allah SWT. انظر إلى لغة الغرام من الله إليك. الله بيتغزلها. Maka marilah kita, مش أنت بس بتتغزل، الله بيتغزل كمان. نعم. Jadi mari kita tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengalunkan, menyatakan cintanya kepada kita. Allah membahasakan ataupun mengalunkanlah kalimah cinta kepada kita. كلام بالمحبة عيب. Maka ketika Allah sendiri berbicara kepada kita itu dengan cinta, apakah ketika membahas tentang mahabbah itu satu keaiban? إذا الكلام بالمحبة عيب، شو بعد في منه عيب؟ كل شيء عيب صار معي. Jadi kalaulah kalam berkenaan mahabbah itu satu keaiban, maka yang lain-lainnya itu jauh lebih mengaibkan kita. ما هو العيب؟ ادعاء المحبة وأنت لست بمحب. الكذب بالمحبة هو العيب. Tapi apakah yang menyebabkan mahabbah itu menjadi satu yang mengaibkan, iaitu ketika engkau mendakwa engkau seorang pecinta, akan tetapi engkau bukanlah ahli mahabbah yang sebenar-benarnya. تدعي بلسانك ما ليس في قلبك. Pendustaan dalam cinta itu adalah satu keaiban ketika engkau mendakwa dengan lisanmu kata mahabbah, tapi dalam hatimu tidak ada mahabbah. ماذا سماه الله؟ النفاق بنص القرآن. Apakah yang Allah SWT berikan nama kepada mereka yang berkataan sebegini? Mereka itu dinamakan dengan nama an-nifaq, memiliki sifat munafik. وأنزل سورة كاملة سبحانه وتعالى. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menamakan satu surah dengan kalimah munafik ini, surah al-munafiq, dengan nama sifat nifaq, surah al-munafiq. يبين لنا أوصاف النفاق في ادعاء المحبة وهو كذب بكذب بكذب. Kerana surah al-munafiqun inilah menggambarkan kepada kita atau menjelaskan kepada kita bagaimanakah disifatkan kepada orang-orang yang munafik yang mendakwa cinta tetapi sebenarnya tidak ada cinta dan dusta dalam dakwaan. السؤال لنا جميعا، ما هو الأجريمنت، الاتفاق بالمحبة بيننا وبين الله؟ Jadi persoalan yang seterusnya saya tanya kepada kita, apakah dia perjanjian, kesepakatan yang telah kita lakukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Soalan ni saya. Soalan ni. Alastu bi rabbik. Alastu bi rabbik. الأجريمنت، الاتفاق مش كلام، فعل. المحبة ليس كلام. كل ما شئت ففعلك حجة عليك أو لا. Jadi kata Syekh, kesepakatan yang sebenar-benarnya antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah pada kalimah, bukan pada perkataan. Kerana kalimah itu ada, perkataan adalah satu perkara, sementara yang akan mempersaksikan akan kebenaran ucapan kita. You have to chair. For your back, not good. Come here. Sister can come. You have a space here. Okay. Okay. Bismillah. Khairan inshallah. For your back sitting in the chair, Ya Rabbi, come my grace. Come. Now, okay. ما هو؟ Jadi kata Syekh, jadi Syekh sebut tadi kita boleh bercakap apa saja yang kita nak katakan, akan tetapi yang akan menjadi hujah atas ucapan kita itu benar atau sebaliknya adalah perbuatan kita. ما هو agreement الاتفاق بينك وبين محبوبك سبحانه وتعالى؟ Apakah dia agreement, perjanjian, kesepakatan yang telah kita lakukan antara diri kita dan Allah Subhanahu Wa Taala?
ماذا طلب الله منك من كل دنياك له؟ هل طلب شيء من الدنيا له؟ بل هو أعطاك كل شيء. Apakah yang pernah Allah Subhanahu Wa Taala minta kepada kita daripada dunia ini? Bahkan Dialah yang telah memberikan segala-gala yang ada di dunia ini kepada kita. ولكن انتبه لدقة العطاء ودقة الطلب فافهم. Tetapi ambillah perhatian akan dalamnya satu permintaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diri kita. كل الدنيا ضمنها لك، عيشك ورزقك وحياتك منه، ليس منك شيء، إنما طلبك بشيء واحد هو أغلى من كل الضمانات الذي أعطاك إياه. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menjamin kepada kita dengan segala pemberian, semuanya telah diberikan kepada kita, rezeki kita, apa sahaja daripada kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala hanya meminta satu sahaja perkara daripada diri kita. ما الذي طلبه منك؟ شيء واحد. ها ليديز ما هو؟ Apa dia yang apa dia yang Allah Subhanahu Wa Taala minta daripada kita? Satu perkara sahaja. دعونا نبكي على حالنا قليلا، على غفلتنا عن محبوبنا. Maka Syekh kata, marilah kita tangisi akan kelalaian diri kita sendiri. هذا statement والبيان من الله ليس مني. Jadi pernyataan yang Syekh akan sebutkan kepada kita ini adalah daripada Allah, bukan daripada diri Syekh. هذا البيان من الله لكم وهو حجة عليكم وعلينا أيضا. Ini adalah keterangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diri kita yang menjadi hujah atas perbuatan kita. الله لما أحب عبده هل ألزمه أحد بمحبة عبده؟ Ketika Allah mencintai hamba-Nya, maka apakah Allah pernah memaksa mana-mana hamba-Nya itu untuk mencintainya? إنما محبة الخالق لمن خلق. Akan tetapi itulah tanda mahabbah daripada yang menciptakan kepada yang diciptakan. أيهما أعز محبة؟ محبة الأم للولد ولا الولد للأم؟ Manakah mahabbah yang lebih besar lagi, iaitu kasihnya seorang ibu kepada anak ataupun kasih seorang anak kepada ibu? لا شك محبة الرب للعبد أفضل وأعز وأصدق. Jadi kalau kita melihat kasih seorang ibu pada anak itu sangat besar, maka ketahuilah tidak ada keraguan sama sekali bahawasanya kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya itu jauh lebih besar. لنسمع البيان الإلهي بالحديث القدسي من الله لنا. Mana kita nak fahamkan hal ini, kita melihat penjelasannya daripada hadis qudsi yang Allah sampaikan kepada kita. الله هل هو بحاجة إلى قسم؟ ومع ذلك أقسم لك ليخرجك من شكك أيها الإنسان ومن وسوسة نفسك. Allah Subhanahu Wa Taala apakah dia berhajat untuk bersumpah? Allah tak memerlukan sumpahan ini untuk menyatakan kebenarannya, akan tetapi dia bersumpah untuk membuang segala keraguan dan was-was daripada dirimu, wahai manusia. ماذا قال تعالى في الحديث القدسي؟ فتح عقلك وقلبك مع بعض. ما وسعتني أرضي ولا سمائي. أعيد الكلام. ما وسعتني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلبي عبدي المؤمن. انظر عظمة الله أن يجعل قلبك محل محبته وهو خالق الوجود كله. هذه قمة التواضع الإلهي لك أيها الإنسان وصدق المحبة من الله إليك يا غافل عنه. Maka perhatikanlah hadis qudsi ini ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, tidaklah adalah yang dapat menampungku, langit dan bumi itu tidak dapat memuatkanku, akan tetapi yang dapat menampungku itu adalah hati orang-orang yang beriman. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan hati kita, wahai orang-orang yang beriman, sebagai tempat untuk Allah melabuhkan mahabbahnya, melabuhkan cintanya. Maka fahamilah hakikat ini, bagaimana Allah benar-benar merendahkan dirinya, merendahkan dan tawadhu kepada kita sebagai hamba-Nya, dan bangunlah kita daripada kelalaian ini. اسمع بنص الحديث القدسي ما وسعتني ليس كفاية لي لا السماوات ولا الأراضين ولكن قلبك يكفي لي، مشاعرك صدقك يكفي لي. فانظر إلى تواضع الله الذي هو خالقك من لا شيء.
Jadi Syekh mengulangi lagi penjelasan daripada hadis ini, di mana seluruh yang ada di langit dan bumi ini sebenarnya tidak dapat mencukupkan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi yang mencukupi bagi Allah itu adalah hatimu, wahai orang-orang mukmin. Hatimu yang penuh kejujuran dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah nilai tawadhu sebagai sang pencipta kepada dirimu, wahai manusia. لذلك قاعد تقول ما هي أصل المحبة؟ Maka marilah kita kembali kepada perbahasan kita. Maka apakah sebenarnya asas kepada mahabbah? أنا قلت سابقا في الدروس بس نعيد الإعادة للإفادة. Saya kata saya dah sebut tentang perkara ini dalam pelajaran yang sebelumnya dan kuliah sebelumnya, tapi saya ulang lagi supaya kita mendapat ما هو faedah. مفهوم المحبة؟ Apakah yang diartikan dengan mahabbah? أعطوني الجواب Saya nak jawabkan. وإلا سأدخلكم المدرسة من جديد. Jadi kalau tak, saya kata saya akan masukkan kita semula dalam sekolah baru. Sekolah kan semula. فهم؟ ما هو مفهوم المحبة؟ سنقول المحبة عطاء دون انتظار المقابل. من يحب لا ينتظر المقابل. فافهم. Allah. Maka saya kata mahabbah, saya jawab pada kita, mahabbah itu adalah satu kurniaan, satu pemberian tanpa kita menanti-nantikan balasan atas apa yang diberi. Maka barang siapa yang mencintai, dia tidak akan pernah mengharapkan balasan atas apa yang diberi daripada cinta. فإن جاء المقابل فهذه أخلاق عند المحب. وأما الله عندما أحبك لم يطلب منك مقابل محبة. فأري أخلاقك يا مدعي محبة الله. Namun ketika datangnya balasan daripada yang dicintai, daripada yang mencintai itu tadi, maka itu adalah tanda, itu adalah satu akhlak daripada yang mencintai. Maka kata Syekh, perlihatkanlah kepadaku akhlakmu, wahai yang mendakwa mahabbah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah tidak pernah meminta balasan sedikit pun atas cinta yang diberikan kepada kita. فبينها الحديث القدسي الثاني: من أعطى بالله ومنع بالله وأحب في الله فقد استكمل إيمانه. فقد استكمل إيمانه ألا يكون لنفسك وهواك نصيب فيما تدعي فيه المحبة، إنما من أجل محبوبك. Maka sebab itulah kembali kepada satu hadis qudsi, yang mana ketika seorang itu mampu untuk memberi dengan Allah SWT, maknanya memandang Allah memberikan, itu juga ketika menghalangi satu pemberian kerana Allah SWT. Dan ketika berkasih itu mencintai itu kerana Allah, maka telah sempurnalah imannya. Apa ketika telah sempurna imannya, kerana tidak ada lagi ruang pada dirinya, pada nafsunya untuk mendapatkan keuntungan daripada apa yang diberikan daripada cinta ini. فنحن في عالم التكليف بدلالة صدق محبتنا لا أو لا. هذه الدنيا حجة لنا أو علينا فانتبه. Maka kita berada di dunia, di alam taklif ini adalah untuk memperlihatkan apakah benar dakwaan cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau sebaliknya. فإن انشغلت بما ضمن لك وأعطاك الله إياه عنه فأنت كاذب في المحبة. Maka jika engkau disibukkan dengan segala yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan dan jamin pemberiannya untukmu, maka ketahuilah engkau adalah orang yang dusta dalam mahabbah. وإن استعملتها فيما يرضيها محبوبة فأنت عبد لله على مراد الله. Namun di saat dengan segala kurniaan yang diberikan kepadamu ini engkau gunakannya pada jalan yang Allah radai, maka ketahuilah engkau telah mendapatkan mahabbah, engkau mencintai Allah SWT atas apa yang diinginkan oleh Allah SWT untuk dirimu. أن تكون حياتك واستعمال هذه الحياة التكليفية في الدنيا وفق مراد محبوبك لا وفق مراد هواك المتقلب والمتغير دائما. فافهم. Maka jadikanlah seluruh hidupmu, seluruh apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini sesuai mengikut keinginan kekasihmu, bukan mengikut keinginan hawamu. مرجعك إلى الدنيا أم إلى رب الدنيا؟ Tempat kembali menanti apakah kepada dunia ataupun kepada Rabb yang memiliki dunia ini? جئت إلى الدنيا من عنده أم من عند الدنيا؟
Syekh kata kita datang daripada dunia ke dunia ke, ataupun kita datang daripada Allah SWT ke dunia ini. وأغرب ما في الإنسان أنه يتعلق بالمتغير الغير ثابت. هذا عين الجنون. Dan perkara yang paling menyedihkan bagi manusia itu adalah ketika mana dia terikat, dia gantungkan hati dia kepada satu benda yang berubah-ubah, dan ini adalah tanda gilanya manusia tersebut. سنعدد أشياء نفهم. عمرك متغير ولا ثابت؟ Jadi saya nak bagi contoh pada kita satu persatu. Umur kita berubah-ubah ke ataupun kekal sifatnya? جمالك ثابت أو متغير؟ Kecantikan kita berubah-ubah ataupun kekal? رزقك ثابت أو متغير؟ Rezeki kita berubah-ubah ke kekal? صحتك ثابتة أم متغيرة؟ Begitu juga kesihatan kita berubah-ubah ke ataupun kekal? أحوالك ثابتة أم متغيرة؟ Begitu juga keadaan diri kita berubah-ubah ataupun kekal? تتعلق بها وتنشغل بها وتنسى الثابت وهو محبة الله في قلبك له سبحانه. Kita mengikat hati kita dengan satu benda yang berubah-ubah dan kita lupakan satu perkara yang sabit, iaitu mahabbah Allah Subhanahu wa taala. ولذلك قال في الحديث الذي قلته ما وسعتني أرضي ولا سماء، لا السماوات ولا الأرض تكفي لله، إنما ما كفاه صدق محبتك له. Maka sebab itulah kita balik kepada hadis Qudsi tadi. Allah SWT kata tidak pernah ada yang mencukupkan Allah SWT daripada bumi dan langit. Tak ada yang mampu menampung, memuaskan Allah SWT. Akan tetapi yang mencukupi bagi Allah SWT adalah hati hamba-Nya yang beriman, yang penuh dengan kejujuran dalam kecintaan kepada Allah. ولذلك لماذا سموا المستعجل بالوصول إلى الله شهيد؟ إن في قتال أو غير قتال. Jadi kenapa kata Syekh dinamakan orang-orang yang bergegas menuju pada Allah Subhanahu wa taala? Sebab di dalam peperangan ataupun bukan peperangan itu dinamakan syahid. Kenapa? لماذا؟ Kenapa mereka yang bersegera menuju Allah itu dinamakan syahid? هذا حصل في عهد الرسول، حتى النساء استشهدوا في عهد الرسول. Ini berlaku pada zaman Nabi SAW. Hatta para wanita pun ada yang tergolong daripada kalangan syuhada. سمي شهيد لأن فعله شهادة له. Kenapa dinamakan syahid? Kerana perbuatannya, perjuangannya di jalan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi penyaksian akan kejujurannya dalam kecintaan kepada Allah. اسمع هذه القصة حصلت في عهد النبي عند هجرته صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. نعم. Jadi kata Syekh, mari kita dengarkan kisah yang telah berlaku pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. تزوج شاب من أصحاب النبي وفي ليلة زفافه وفرحته بعروسه نودي للجهاد. Jadi ada seorang sahabat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah menikah, dan pada malam pernikahannya telah datang seruan jihad. ولم يطلبان الجهاد معهم لأن لا حالة خاصة لهم الآن. فقام تقوم الزوجة قالت لزوجها دعنا نلحق برسول الله. قال لم نؤمن. قالت الزوجة قالت زوجها قم لنلحق برسول الله. فلحقا برسول الله فاستشهدا. فعمل لهم رسول الله مكتم عرسا وأطلق بهم عرس الشهداء. Jadi kata Syekh, di malam pernikahan mereka berdua itu, maka suami ini mereka mendengarkan seruan panggilan untuk menuju jihad menuju Allah SWT. Maka suami mengatakan kepada isterinya, berilah ruang pada aku ni untuk pergi bersama-sama dengan Rasulullah. Maka isterinya berkata dia nak ikut juga, maknanya beri ruang pada dirinya untuk ikut bersama dengan Rasulullah SAW. Dan akhirnya apa yang berlaku? Kedua-duanya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi SAW menamakan pasangan pengantin ini dengan Urus Syuhada, pengantin yang syahid. ماذا يقول الرسول وهو يكتنهما سوية لأصحابه؟ هذه اللحظة هي عرسهما الحقيقي، لقاؤهما بمحبوبهم سبحانه وتعالى. Maka di saat ini mereka berdua itu, kenapa dinamakan Urus Syuhada? Kerana kedua-duanya sudah menjadi pengantin yang hakiki ketika bertemu dengan kekasihnya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. والله زفهما له كلاهما
Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah meraihkan kedua-duanya, telah menyambut kedua-duanya dengan satu sambutan. فزفافهما الملائكة الآن تشهد. Maka yang meraihkan mereka, siapa dia? Adalah para malaikat yang meraihkan perkahwinan mereka. نسأل الله صدق المحبة له سبحانه وتعالى. فالدنيا مطية الآخرة وليست الدنيا سبب غفلتنا عن الآخرة. فافهم. Maka kita fahamilah daripada kisah tadi bagaimana kejujuran kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dunia ini sebenarnya adalah satu tunggangan untuk kita menuju kepada akhirat. Bukanlah dunia ini yang menjadi sebab menyibukkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. من منا لن يرد القبر كلنا سنرد القبر. Siapakah di antara kita yang tidak akan turun ke kuburan? Setiap daripada kita pasti akan kembali ke kuburan. فماذا أعددنا لهذا المكان؟ Lalu apakah yang telah kita persiapkan untuk kita tempati kuburan kita ini? ماذا قال عليه الصلاة والسلام عن القبر الذي يأوي جسمنا؟ هل هو النهاية؟ لا، هو ممر، لا أكثر ولا أقل. Maka apakah yang disifatkan oleh baginda Nabi SAW tentang kuburan kita yang melitupi jasad kita pada satu saat nanti? Ia bukanlah satu pengakhiran, tapi sebenarnya hanyalah satu laluan. إن الذي أحببتهم بالأمس كانوا هنا واليوم قد رحلوا. الدين دار ممر. Jadi sesungguhnya orang-orang yang pernah kita cintai, yang pernah bersama dengan kita pada saat ini, pada hari ini, nantinya akan pergi. Begitu juga orang yang pernah kita cintai, semuanya telah berlalu meninggalkan kita. Yang makna dunia ini hanyalah sekadar laluan. فماذا أعددنا لدار الاستقرار لا دار الممر؟ أين دار الاستقرار عنده سبحانه وتعالى؟ Lalu apakah yang telah kita persiapkan untuk menuju kepada Darul Istiqrar, tempat kita menetap, bukan Darul Mamar, bukan satu tempat yang hanya menjadi laluan sahaja. طيب نسأل سؤال بزنس. ما هو رصيدك في بنك الله؟ في بنك الله للاستثمار عند الله، ليس في بنك الدنيا، بنك الله. نعم. Jadi saya kata, apa di balance baki dalam akaun kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan bank dunia ni. Baki yang kita nak kata apa, istismar, kita nak persembahkan kepada Allah, apa yang tinggal dalam baki akaun kita dengan Allah. مين عارف الله ما عنده بنك؟ بنك الله أغنى من كل البنوك اللي شايفينها. Jadi kata Syekh, siapa kata Allah tidak ada bank? Bank Allah SWT untuk kita tu jauh lebih mahal daripada segala bank yang kita ما ada. تخافوا الانترست الله حلال مش حرام. ما هي الانترست؟ الفائدة. وأعمالك هي الانترست عند الله، فوائدة. من أين تقول الفائدة حرام؟ لو الفائدة حرام أعمالك حرام معناتها. ما هالكلام؟ Jadi kata صح ولا لا؟ interest bank kita dengan Allah SWT itu adalah amal kita. Maka ia bukan satu benda yang haram. إذا بنكك الدنيوي أعمالك فوائد لآخرتك. فأحسن العلاقة مع محبوبك سبحانه وتعالى كي يكون رصيدك إيجابي عنده. Maka kata Syekh, pada akhirnya kita punya amalan kita inilah yang menjadi rasid, yang menjadi baki, balance kita, bank, kredit kita yang kita nak bawa, yang bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perbaikilah amalan-amalan kita agar balance yang ada dalam akaun kita nanti adalah balance yang positif, kredit yang benda yang positif, bukan yang negatif. ماذا قال تعالى بنص القرآن لنا؟ والقرآن رسالة من الله إلينا، أليس كذلك؟ خطاب من الله إلينا. قال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. فسيرى الله، الضمير عائد إلى الله. فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. شوفوا تحديد النوعية، من يشهد أعمالك، من كانوا على شاكلتك، ليس الغافلين. Jadi apa yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran, wa qul i'malu, beramallah kalian, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menyaksikan. Allah jelaskan siapa yang akan menyaksikan amalan ini. Fasayarallahu amalakum,
Allah akan menyaksikan amalan kalian wa rasuluhu, dan juga rasulnya serta orang-orang yang beriman. Maka orang yang beriman, kalau kita orang yang beriman, maka akan dipersaksikan amalan-amalan kita ini juga kepada orang-orang yang beriman. نسأل سؤال لكم. إذا إنسان يكذب هل في القضاء والمحكمة تقبل شهادته؟ Jadi kata Syekh nak tanya soalan kepada kita. Kalaulah kita tahu ada satu orang ni memang sifatnya sudah berdusta, menipu. Jadi ketika di mahkamah, apakah akan diterima penyaksian daripada orang yang berdusta? أم ترد شهادته؟ Atau akan ditolak kesaksian yang diberikan? هذا إذا ما حطوه بالسجن لأنه عم يكذب كمان. Bahkan ini kalau sekadar ditolak kesaksian ni tak apa, boleh jadi dengan sebab penipuannya tadi dia dimasukkan ke dalam penjara. فأي شهادة تقبل منك وأنت كذوب بين يدي الله؟ Maka penyaksian apa yang kita harapkan diterima daripada diri kita ketika mana kita berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. هذا السؤال الأخير الآن. ما هو أصعب الحساب بين يدي المحبوب؟ Jadi soalan yang terakhir kata Syekh sekarang, apakah dia perhitungan yang paling berat di sisi sang kekasih? Perhitungan hisab yang bagaimana yang paling berat? ظهور كذب المحب، ظهور كذب من يدعي المحبة وهو مشغول عن محبوبه. Hisab yang paling berat bagi kekasih itu adalah ketika terzahirnya penipuan, pendustaan daripada yang mendakwakan cinta kepada kekasihnya. كل شيء يغفر له إلا الكذب في المحبة. Semua perkara Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan, akan tetapi ada satu hal yang sukar, yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu pendustaan dalam cinta kepada Allah. تعرفون ما هو الشك في المحبة؟ الكفر بالمحبوب. Apakah kita ingin tahu apakah dia yang dikatakan pendustaan dalam kecintaan pada Allah, iaitu syirik, iaitu kufur, di dalam kufur kepada kekasih kita. لو كنت صادقا في محبته لم تتنكر أفعالك لمحبوبك. Jadi ketika engkau benar-benar jujur dalam kecintaanmu kepada kekasihmu, maka perbuatanmu itu sama sekali perbuatanmu itu tidak akan kau lakukan seolah-olah kau tidak mengenal kepada siapa yang kau cintai. وما هو علامة الصدق في المحبة؟ Maka apakah dia tanda daripada jujurnya kecintaan itu tadi? الرضا بما يأتي من محبوبك. Iaitu ketika kita benar-benar tak ada lagi kesibukan dengan selain daripada Allah SWT, kita mulai redha dengan apa sahaja yang datang daripada sang kekasih. على رضا محبوبك لا على رضا هواك. Maka redha daripada apa yang datang daripada kekasih itu adalah sesuai dengan redhanya kekasih, iaitu Allah SWT. Bukan redha itu adalah atas redha yang kita cipta dengan hawa nafsu kita. طيب هلا أنا أسأل سؤال، مستعدين تجاوبون عليه ولا لا؟ Syekh nak tanya satu soalan, kita bersedia tak untuk jawab soalan Syekh atau tidak? قبل ما أتكلم عندكم استدعاء أسأل وإلا بلا أسأل. Syekh kata, Syekh nak bercakap, nak tanya ni kalau kita ada persediaan untuk mendengar, untuk menjawab. Kalau tak, Syekh tak nak bercakap. لماذا خائفون؟ Syekh kata, kenapa semua orang takut? الذي يخاف هو المذنب. Yang takut tu maknanya orang yang ada salah lah tu. أما الصادق لا يخاف. Tapi kalau orang tu jujur, benar, dia tidak akan takut. الله ماذا طلب منك وكم طلب منك؟ الله لم يطلب منك إلا شيء واحد فقط، واحد، وضمن لك كل شيء، ولكن هل وفيت بعهدك له أم لا؟ هذا السؤال. Jadi apa yang sebenarnya Allah pernah minta kepada kita? Bahkan Allah berikan segala kurniaannya kepada kita. Dan Allah SWT hanya meminta satu saja perkara yang perlu kita penuhi,
Allah mahbubak wala la? Soalan saya tanya, Allah tu kekasihmu ataupun tidak? Macam Kata Syekh Abu jawapannya, Allah tu mahbub kita ataupun tidak? بالصدق أنا أحكي بالصدق. Saya kata kena cakap dengan jujur, dengan benar daripada hati kita. Allah tu kekasih ataupun tidak? الله محبوبك ولا لا؟ Allah tu kekasihmu atau tidak? طيب حق للمحبوب أن يطلب ممن يحب أم لا؟ Jadi bila kata Allah itu adalah kekasih, bukankah satu hak untuk Allah meminta daripada yang mengaku mencintainya? صح ولا لا؟ Betul tak? إذا المحبوب ما طلب ممن يحب، من مين بده يطلب؟ بالعقل. ترجمة. Jadi kata Syekh, Al-Mahbub itu selayaknya kekasih itu meminta haknya kepada daripada yang mendakwa cinta kepadanya. Kalau logik akalnya betul tak? طيب محبوبك الله طلب منك رصيد في البنك؟ Jadi kita kata Allah tadi kekasih kita. Apakah Allah pernah minta apa-apa duit yang ada dalam bank kita? اوكي الله محبوبك طلب منك بيت تعمل له تشتري له بيت؟ Allah kekasih kita, pernahkah dia meminta kepada kita rumah untuk dibangunkan? الله طلب منك سيارة له؟ Apakah Allah pernah meminta daripada kita kereta? لك الله شو طلب منك؟ Apa yang Allah minta pada kita sebenarnya? أعطاك كل شيء ولم يطلب منك إلا شيء واحد صدق محبتك به لا أكثر ولا أقل. Maka Allah berikan kepada kita segala-galanya. Maka Allah hanya minta kepada kita satu perkara sahaja, iaitu kejujuran kita dalam mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. وترجمة عمليا بقوله ما وسعتني أرضي ولا سمائي ولكن يكفيني قلبك أيها العبد المؤمن. Bahkan Allah terjemahkan bahasa mahabbahnya itu dalam bentuk yang praktikal, di mana Allah katakan tidak ada di langit dan bumi ini yang dapat memuatkanku, yang mencukupiku, melainkan hati hamba-hambaku yang beriman. أين مكان المحبة القلب ولا اللسان؟ Sebenarnya di manakah letaknya mahabbah? Apakah pada hati ataupun pada lisan? ها؟ القلب صدق المحبة فإذا فقدتها لا تتكلم في المعنى نفاق. Maka pada hati itulah kejujuran dalam mahabbah. Jika engkau telah kehilangan hatimu, maka janganlah engkau bicara tentang mahabbah, kerana itu adalah sebuah kemunafikan. لذلك قال كل من تصاحب أقول لك من أنت. Sebab itulah dikatakan, katakanlah kepada siapa engkau berteman, kepada siapa yang kau bersumpah, maka nescaya akan kukatakan siapa dirimu. إذا بدك تعرف الإنسان تعرفه من أصحابه. إذا عرفت إنسان تعرفه من خلال أصحابه. Jika kita nak mengenal kepada seseorang, maka kita akan kenal dengan siapa, melalui siapa dia berteman. فهل أصحابنا أهل غفلة أم أهل حضور مع محبوبهم؟ Maka perhatikanlah siapakah sahabat-sahabat yang kita jadikan teman yang dekat dengan kita. Apakah orang-orang yang ghaflah, orang yang lalai, sibuk dengan hal-hal selain pada Allah, ataupun yang hudur hatinya dengan Allah SWT. المحب يحب أن يسمع صوت من يحبه أم لا؟ Bukankah kekasih itu akan sangat suka untuk mendengarkan suara kekasih yang mencintainya? Betul atau tidak? هذا التليفون إذا ما انشغل شو بتقول اللي بحبك شو بقول له؟ يا بخيل احكي صح؟ ليه حامل التليفون؟ Jadi kata Syekh, kalaulah telefon ini boleh berbicara, dia akan mengatakan, wahai orang yang kedekut, cakaplah. Kerana cakap, bicara ini adalah tanda mahabbah. Suka nak dengar suara yang dicintai. أين تليفون قلبك مع ربك؟ أين تليفون قلبك مع ربك؟ Maka di mana, kata Syekh, telefon hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? أما قلبك مع تليفون قلبك مع غير ربك بلا كذب على الله. Ataupun telefon kita itu sebenarnya telefon yang kita gunakan adalah telefon hati yang berhubung dengan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, selain daripada kekasih kita. الغافل عن محبوبه صادق في محبته؟ سؤال عقلي جاوبونا عليه. Secara logiknya, orang yang lupa, yang tak ingat, yang lalai daripada kekasih yang dia dakwa, dia cintai itu, apakah dia jujur dalam cinta, dia jujur dalam dakwah cinta? انتبهوا هذا بيان من الله لكم بالقرآن ليس لي علاقة. نسمع قربنا لنا بقى.
Jadi Syekh akan jelaskan kepada kita itu adalah daripada Allah SWT dalam Al-Quran, bukan daripada kalam Syekh. ما هي عين شقاء الإنسان؟ غفلته عن محبوبه، أليس كذلك؟ Maka kata Syekh, apakah sebenar-benar deritanya bagi seorang insan? Bukankah ketika dia lalai lupakan kekasihnya? وهذا بيان بالقرآن من الله لنا. Bahkan Allah telah menjelaskan ini dalam Al-Quran untuk kita. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري ومن غفل عن ذكري معناتها عن ذكر محبوبه ومن أعرض عن ذكري فإنه له معيشة إيش؟ سرور ولا ضنكا؟ ضنكا متعبة. إن له معيشة ضنكا. خلصنا؟ لا، بعد في كفاية. ونحشره يوم القيامة أعمى لا يرى وجه محبوبه سبحانه وتعالى، محجوب عن ربه سبحانه وتعالى. هل هناك عذاب ومصيبة أكثر من ذلك؟ ما أصعب شيء على المحب أن يحجب عن من يحب. Jadi kata Syekh, mari kita perhatikan ayat Allah SWT yang bagaimana Allah menjelaskan kepada kita tentang muhabbah ini tadi, iaitu wa man a'rada an zikri, mana siapa yang berpaling daripada mengingatiku, daripada mencintaiku, maka sesungguhnya baginya bukanlah kehidupan yang menggembirakan, melainkan kehidupannya dhanka, yang sempit lagi melelahkan. Maka apakah cukup sekadar itu? Tidak. Bahkan Allah menyambung dalam ayat seterusnya, wa nahsyuruhu, dan kami nanti akan bangkitkannya pada hari kiamat kelak dalam keadaan buta, tidak dapat melihat, menyaksikan kepada wajah kekasihnya. Maka apakah perkara yang paling berat bagi seorang pencinta? Adalah ketika wanita terhijab daripada yang dicintai. السؤال: ما هو الإعراض عن الذكر؟ ما معناه؟ Maka soalan Syekh tanya kepada kita, apa yang dimaksudkan al-i'rad? Wa man a'rada an zikri tadi, apa yang dimaksudkan berpalingnya kita? Kita tidak ingat kepada kekasih kita. سؤال لك أنت أستاذة. ما هو الإعراض عن الذكر؟ أن لا أذكر من أحب؟ لا. الإعراض عن الذكر أن تذكر محبوبك وقلبك غافل عنه. تقرأ كلام القرآن، تقرأ كلامه وأنت مشغول عن معناه. هذه الغفلة. تفهم؟ هذا الإعراض. Maka apa dimaksud i'rad an zikr? Apa dimaksud berpaling daripada minat Allah SWT? Bukan maknanya kita tidak menyebut nama Allah, tapi maknanya adalah ketika kita menyebut nama Allah, hati tidak hadir ketika menyebut nama Allah. Ketika kita membacakan Al-Quran, hati kita tidak ada di saat kita membaca Al-Quran. Itulah yang dimaksudkan i'rad an zikr, berpaling daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. فهم؟ صح ولا لا؟ نحن اليوم نتغنى، بدنا نسمع عبد الباسط صوته جميل يقرأ القرآن، المنشاوي، القراء، يعني نتحمس للأصوات دون أن نتحمس لنفهم معاني آيات الله عز وجل. هذه غفلة ولا لا؟ Jadi kata Syekh, hari ini kita mendengarkan suara para qari, Syekh Abdul Basit, Al-Munshawi, suara-suara yang sangat indah, akan tetapi kita hanya merasakan keindahan ataupun keelokan suara, tapi kita sama sekali tidak terpanggil dengan makna daripada ayat-ayat yang dibacakan. أصبح القرآن غناء لم يصبح بيان لنا من الله. Maka Al-Quran itu hanya jadi sebagai ibarat alunan-alunan nyanyian-nyanyian yang tidak ada panggilan daripada Allah SWT, seolah tidak ada satu penjelasan daripada Allah untuk kita. جميل أن يكون هناك أصوات تقرأ القرآن جميلة، لا حرام، بالعكس هذا من السنة، ولكن أن تعي معاني القرآن هو الأجمل. Jadi kata Syekh, satu benda yang sangat indah ketika mana kita mendengarkan alunan-alunan Al-Quran dengan suara-suara yang indah. Akan tetapi yang lebih indah lagi adalah ketika kita memaknai apa yang disampaikan daripada ayat-ayat Al-Quran. إنا أنزلنا القرآن إليك لتعمل به أم تسمع آيات القرآن. Jadi kata Syekh, sesungguhnya Al-Quran itu, kata Allah, kami telah turunkan untuk mendengarkannya ataupun tidak. لذلك بخلاصة حديثنا اليوم، أنت لك علاقة مع محبوبك، صحح تلك العلاقة كي لا تجد نفسك في آتون النفاق والغفلة عن الله عز وجل.
Maka kesimpulan daripada semua perbahasan kita pada hari ini, kita sebenarnya sudah membangun hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi wajiblah bagi kita untuk memperbaiki dan terus memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita tidak terjatuh dalam kemunafikan dan kelalaian daripada ingatan pada Allah. وأول أصل في العلاقة مع الله بصدق المحبة أن تطلب لا لله لا لما عند الله، وإلا أصبحت طلبك لله مصلحة وبزنس وهذه عين غفلة. Maka asas dalam engkau membangunkan hubunganmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala iaitu hendaklah engkau menginginkan Allah itu semata-mata kerana Allah, bukan kerana apa yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika tidak, itu maknanya hubunganmu kepada Allah dibangun atas maslahah, atas kepentingan diri semata-mata. اسمع هذه القصة وخذ العبرة. دخل يوما لصا على رابعة العدوية وهي في محراب عبادتها ليلا. نعم. Jadi kata Syekh, marilah kita dengarkan kisah ini serta ambillah ibrah. Satu hari seorang pencuri telah masuk ke rumah Siti Rabi'atul Adawiyah pada malam hari ketika beliau sedang beribadah. فأخذ ينظر لا يجد شيء عنده، فأراد الخروج فسلمت من الصلاة وقالت يا هذا ماذا تريد؟ قال لا يوجد شيء أريدك عندك. قالت له ولماذا دخلت البيت من النافذة؟ نعم. Jadi kata Syekh, ketika pencuri itu mencari-cari apa yang ada di rumah Siti Rabi'atul Adawiyah ini, beliau tidak menemukan apa pun, maka dia nak keluarlah daripada rumah tersebut. Dan ketika itu juga Siti Rabi'atul Adawiyah ini selesai daripada solatnya dan menegur kepada pencuri tersebut apa yang dicari. Maka pencuri itu kata tak ada apa-apa yang dia nak daripada rumah ini. Jadi Rabi'ah kata, kenapa kau masuk ikut nikah? قال لا عندك مال ولا عندك بيت بسيط شو ما عندك شيء؟ قلت لا عندي. Jadi pencuri itu kata, kau tak ada apa pun, duit tak ada, apa pun tak ada, rumah ni kosong je, maka kau tak ada apa-apa lah, ibarat itu. Jadi Rabi'ah kata apa? Aku ada. قال له هناك ركوة ما خذها فتوضأ وصلي ركعتين ستخرج بما تريد وزيادة. Maka Sayyidina Rabi'ah tunjuk kat situ ada satu balik air, berwuduklah daripadanya dan kau solatlah 2 rakaat. Nescaya kau akan keluar tinggalkan rumah ini dengan apa yang kau inginkan, maka kau akan dapat lebih lagi. قال لها تستهزئي بي يا امرأة؟ قالت لا افعل وإن لم تأخذ ما تريد أقم علي الحجة. Jadi kata pencuri itu bila mendengarkan kata Rabi'ah tadi, dia merasa terhina. Dia kata, apakah kau cuba merendahkan aku, wahai perempuan? Begitulah. Akhirnya Rabi'ah kata, tak, buat saja. Jika kau tak dapatkan apa yang kau inginkan, maka jadikanlah ianya hujah bagi dirimu. فقام الرجل توضأ ودخل في الصلاة وأخذت رابعة متوجهة إلى ربها تسأل هذا السؤال وتقول الدعاء اللهم رجل دخل إلي فلا تخرجه خاسرا. Jadi apa yang berlaku, pencuri tadi pun buatlah seperti yang Rabi'ah katakan, yang beliau berwuduk dan salat. Dan ketika beliau salat, Sayyidina Rabi'ah menghadap kepada Allah SWT berdoa, wahai Allah, orang ini telah masuk ke rumahku, maka janganlah engkau keluarkan dia dalam keadaan rugi. وفي صلاة وهي تقول اللهم أخرجه من الدنيا إليك. Dan ada riwayat mengatakan, ya Allah, kau keluarkanlah dia daripada dunia menuju kepada. دخل سالم خرج عارف بالله. Akhirnya pencuri itu masuk ke rumah Rabi'ah dalam keadaan sebagai seorang pencuri, keluar sebagai seorang yang mengenal pada Allah. بصدق توجه رابعة وصدق دعائها له. Kerana apa? Kerana kejujuran tawajuhnya Rabi'ah, menghadapnya Rabi'ah kepada Allah, dan jujurnya doa Rabi'ah untuk lelaki itu tadi. قال تعالى ادعوني أستجب والدعاء هو الطلب. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, nescaya aku perkenankan bagi dirimu. Maka doa ini adalah satu bentuk permintaan. وأفضل
وأفضل الطلب إلى الله والكلمة الطيبة فيما بيننا بالمحبة. Dan sebaik-baik permintaan kepada Allah SWT, sebaik-baik doa kepada Allah itu adalah kalimah-kalimah yang baik yang kita ucapkan sesama kita. قيمة هذا الدين العظيم بالمحبة. Kerana nilai daripada agama yang cukup agung ini ada pada mahabbah. لو نظرنا إلى السيرة المباركة ليس لرسول الله، لكل الأنبياء والرسل، لم يؤدوا للناس إلا كل خير، ولم يأخذ من الناس إلا كل مصيبة وإيذاء وتعب. Jadi kata Syekh, kalau kita perhatikan kepada sirah Rasulullah, bukan Rasulullah SAW sahaja, bahkan seluruh para rasul itu, kita akan dapati apa yang mereka berikan kepada manusia tidak ada yang lain melainkan kebaikan. Akan tetapi yang mereka terima adalah kesakitan dan musibah serta penderitaan daripada manusia-manusia yang lain. الأنبياء ماذا دعوا الناس إلى عبادة الله، لم يطالبهم لا دنيا ولا مال، وجمعوهم على كلمة المحبة، ولاقوا من الناس كل إيذاء ونصر وقلة أدب. فماذا تعامل الأنبياء؟ تعاملوا معهم بلغتهم أم صبروا على قلة أدب الناس؟ Jadi kata Syekh, bukankah para anbiya, para rasul itu mengajak manusia untuk beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan mengajak mereka untuk bersatu atas dasar mahabbah, atas dasar kecintaan. Akan tapi apa yang mereka dapatkan adalah penghinaan dan kesakitan daripada orang-orang di sekeliling mereka. Maka apakah para anbiya ini bermuamalah kepada orang-orang yang menyakiti ini dengan bahasa yang sama? Rasulullah kharaja min Makkah yuradu qatlah, ودخل مكة يدعو الله أن يغفر لقومه كافرهم ومؤمنهم. Rasulullah SAW keluar meninggalkan kota Mekah kerana baginda SAW ingin dibunuh. Kemudian ketika diizinkan kembali ke Mekah, baginda mendoakan keampunan bagi semua yang ada di Mekah, sama ada orang yang mukmin ataupun orang-orang yang kufur. أخوة يوسف ألقوا يوسف أخاهم وهو طفل في البئر ثم أعطاهم ورد بصر أبيه وهو كبير. Adik-beradik Nabi Yusuf AS telah membuang Nabi Yusuf dalam keadaan baginda masih kecil, dibuang ke dalam sumur. Kemudian pada saat baginda telah dewasa, baginda lah yang menjadi sebab kembalinya penglihatan ayahnya Nabi Yaqub AS. إذن التعامل مع الناس بالمحبة هو رأس مال المسلم، ليس بالهوى وأنا، فأنا حجاب بينك وبين ربك. Maka bermuamalahlah kepada sesama manusia itu dengan modal kita sebagai seorang Muslim, iaitu mahabbah. Janganlah sekali-kali kita bermuamalah mengikut tuntutan hawa nafsu kita, kerana nafsu inilah yang menjadi hijab antara kita dan kekasih kita, iaitu Allah. لماذا نحن ننسى أخوتنا وأخلاقنا فيما بيننا بخطأ واحد يحصل من هنا أو هنا؟ كلنا بشر. عليك التمس لأخيك 70 عذرا، مش عذر واحد، 70. Maka kenapa kita melupakan segala persaudaraan, segala kebaikan daripada sahabat-sahabat kita hanya kerana satu kesilapan yang berlaku di sana dan sini? Kenapa? Kerana kita masing-masing adalah manusia. ما معنى التمس لأخيك 70 عذرا؟ حسن الظن به. Itu kita disuruh untuk dituntut untuk mencari 70 alasan untuk memaafkan, untuk melepaskan saudara kita daripada kesalahan. Itu dengan erti lainnya kita disuruh memperbaiki sangkaan kita kepada saudara kita. حنتكلم بصراحة. إذا سمعت من أختك عبارة أو جملة احمليها على المحمل الحسن وليس على المحمل السيء، وإلا يكون الشيطان عم يلعب فيما بينكما. Syekh bagi contoh kepada kita. Kalau kita dengar satu ayat daripada kawan kita, daripada sahabat kita, kita dengar dia bercakap ataupun tulisan lah, yang hari ni orang berbicara dengan tulisan, maka jangan kita ambil kata-kata yang didengar ataupun tulisan itu pada pandangan yang negatif. Jadikan dia pada satu yang positif. Jika tidak, sebenarnya syaitan telah mempermainkan kita. سوء الظن يأتي من سوء الأخلاق، وحسن الظن يأتي من حسن الأخلاق.
Jadi ketahuilah buruknya prasangka itu adalah datangkan daripada buruknya akhlak kita, sementara baiknya sangkaan itu datang daripada kebaikan akhlak. كذب نفسك وهواك ولا تدخل الشك وسوء العلاقة بينك وبين أختك أو أخيك المسلم. Jadi kata Syekh, dustakanlah sahaja apa sahaja sangkaan diri kita supaya tidak berlaku kerosakan dan keraguan antara kita dan juga sahabat-sahabat kita yang mana menjadi ruang bagi syaitan untuk mempermainkan kita. لماذا؟ الشيخ واحد لا غير. الله سائلك عن أعمالك لم يسألك عن أعمال غيرك. فلماذا مجهول بغيرك؟ Hanya kerana satu alasan sebenarnya kita melakukan semua ini, iaitu kerana nanti Allah akan mempertanyakan kepada kita tentang amalan kita. Allah tidak akan pernah soal kepada kita amalan orang lain. Kenapa kita sibuk dengan orang lain? قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرا ولم يقل على غيره بصيرا. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia itulah yang sebenar-benarnya mengetahui tentang perihal keadaan diri dia, walaupun dia cuba untuk mencari berbagai alasan untuk menutupi dirinya. أكمل الآية. نكمل الآية. بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيره. لا تعتذر كثير عن أفعالك. أنت أدر نيتك. صح نيتك قبل أن تحكم. Jadi kata Syekh, balil insanu ala nafsihi basirah. Maka manusia itulah yang mengetahui aib dirinya, walau alqa ma'azirah, walaupun dia cuba untuk tutupi aib dirinya itu. Maka yang kita perlu buat adalah kita perbaiki diri kita, perbaiki niat kita, bukan kita melihat apa yang dilakukan oleh orang lain untuk menutupi kesalahan kita. نسأل الله أن يحققنا بالأدب مع الله سبحانه وتعالى ومع رسوله بحرمة النبي وبسر الفاتحة. في أي سؤال؟ Syekh kata ada soalan. سؤال واحد بالسؤالات. Satu soalan dia kata Syekh, bukan soalan, bukan dua soalan. سؤال واحد بالإفراد. نعم. ما في أسئلة؟ الحمد لله. نقرأ قصيدة نختم إن شاء الله. نقرأ قصيدة. اللهم صل على سيدنا محمد. قد كفاني. تريد قد كفاني؟ نعم. يلا. تمام؟ Sini صفحة 23. تريد قد كفاني أم لا تريده قد كفاني؟ نريد قد كفاني. إن شاء الله. اللهم اغفر لنا. Maksud qad kafani itu Allah mencukupi kita. Kita nak Allah cukupkan kita ke tak? InsyaAllah. Amin. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. قبل أن ندعو هذا والقصيدة أن كان خطأ، هناك أخ دعت لي في حالة مرضية عنده قاسية في المستشفى، فبحاجة إلى دعائكم ودعائنا إن شاء الله، وأن نقرأ الفاتحة على نية الشفاء العاجل له حرمة النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ هذا على نية شفاء هذا الأخ ومن عندكم من هنا بسر الفاتحة. Jadi Syekh doakan kepada satu orang ikhwah kita, maknanya saudara kepada akhwat kita yang sakit di hospital. Jadi minta didoakan insyaAllah. الله يعافيه ويعافينا جميعا من كل بلاء. بسم الله. قد كفاني المربي من سؤالي واختياري، قد كفاني المربي من سؤالي واختياري،
الله اغفر ذنوبي واجعل الجنة حلالي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله الله يا مولانا قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. يا الله اغفر ذنوبي واجعل الجنة حلالي. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله الله يا مولانا فلهذا السر أدعو في يساري وعساري. أنا عبد صار فخري ضمن فخري واضطراري. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله الله يا مولانا قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله الله يا مولانا قد حل قلبي من هموم واشتغالي. فتداركني بلطفي منك يا مولى الموالي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله يا مولانا يا كريم الوجه بإذني قبل أن يخلص طباعي. يا سريع الغوث غوثا منك يدركنا سريعا. لا إله إلا الله لا إله
يا مولانا يهزم العسر ويأتي بالذي نرجو جميعا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله يا مولانا قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 يا مولانا لم أزل بالباب واقف فرحما ربي وخوفي حاجة في النفس يا رب تقضيها يا خير قاضي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله يا مولانا وأريح سري وقلبي باللظى والشواظي في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله يا مولانا فالهنا والوسط حالي وشعاري ولساني قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله يا مولانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وتفرق من بعده تفرقا ميمونا معصوما ولا تجعل فينا يا مولانا شقيا ولا محروما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نسألك في هذه الأيام المباركة وبجاه ذي الحجة المبارك
وحجيج بيتك أن تغفر لنا ذنوبنا وتقبل توبتنا يا رب العالمين، وتفرج عن إخواننا في فلسطين وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر أمة محمد نصر محمد لك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك على عذابنا قادر، وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين. ارحمنا برحمتك يا رب العالمين، وحرمة النبي وبسر الفاتحة. الحمد لله. آخر وصية لنفسي ولكم إن شاء الله اليوم. بادلوا الإساءة بالمحبة، والخطأ بالاستغفار لمن أخطأ لكم، وأقفلوا باب الجدل الذي لا يأتي بخير بل يؤدي إلى الفرقة. Nah. Jadi kata Syekh, akhir pesanan Syekh untuk kita pada hari ini, iaitu kita balaslah keburukan dengan kebaikan, dan kita mintalah ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang yang bersalah kepada kita, dan cukup-cukuplah kita berselisih yang membawa kepada perpecahan. من يأتيكم بالأخبار أقفلوا أذنكم عن سماع خبر غيركم. Siapa yang datang kepada kita membawa apa-apa cerita, maka tutuplah telinga kita daripada mendengarkan cerita-cerita yang dibawa. ومن جاء يوصل لكم نصيحة قل له اذهب أنت وأد النصيحة إلى صاحبها. Dan kalau orang datang kepada kita, kononnya menyatakan dia itu semata membawa kepada kita khabar ini untuk berikan nasihat, maka sepatutnya kita katakan kepada dia, berilah nasihat kepada orang yang dimaksudkan daripada cerita itu tadi. فلا تجعلوا الغيبة بثوب نصيحة. Janganlah jadikan umpatan itu sebagai dipakaikan dengan pakaian nasihat. ما هي الغيبة؟ عرفها النبي صلى الله عليه وسلم أن تذكر أخاك بما يكره. Apa dia ghibah? Umpatan itu adalah ketika kita menyebutkan tentang saudara kita apa yang dibenci untuk didengari oleh saudara kita. المحب يوصل نصيحته مباشرة إلى من يكون أهلا للنصيحة، وأما القيل والقال ليست لغة أهل النصح، إنما أهل الفتن والعياذ بالله. Jadi kata Syekh, orang yang betul-betul ikhlas menasihati, yang betul-betul ada mahabbah dalam hatinya, maka dia akan sampaikan nasihat itu langsung kepada yang sepatutnya menerima nasihat tersebut. Tapi kalau yang disebutkan nasihat itu dipakaikan atas qil dan qal, maknanya cakap-cakap kosong, itu bukanlah tanda mahabbah, itu bukanlah bahasa cinta. Qalbuna li Rabbina laysa lil qil wal qal. Dan hati kita untuk Allah, milik Allah SWT, bukan untuk kita mendengarkan cakap-cakap kosong ini. والعمر أقصر مما نظن. Dan umur itu ternyata lebih pendek daripada apa yang kita sangkakan. حسن الختام لنا جميعا إن شاء الله تعالى. Semoga Allah beri kita pengakhiran yang baik insya-Allah. قال تعالى بنص القرآن الكريم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Allah SWT nyatakan dalam Al-Quran, pada hari yang tidak bermanfaat bagi kita harta maupun anak pinak, melainkan yang datang kepada Allah membawa hati yang sejahtera. ما هو سلامة القلب؟ عدم الغفلة عن الله. Apakah tanda hati yang sejahtera? Iaitu hati yang selamat daripada kelalaian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. الغفلة عن الله عين انشغال بالخلق. Jadi tanda kelalaian yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketika mana kita disibukkan dengan ibadah. واضح. الحمد لله. الحمد لله.